Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam perjuangan, salam suara rakyat, suara keramat. Hari ini saya dengan timbalan saya, saudara kami, saya Muhammad Jeffrey bin Osman, Presiden Pembela Malaysia. Dengan ini membuat satu permohonan, memfailkan satu permohonan dengan tujuan untuk membatalkan Mahkamah Koroner atau inquest yang sedang berlangsung untuk kes adik arwah Zahra Khairina binti Mahathir. Selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Tujuan kami membuat pembatalan dan filing ini adalah demi untuk kebaikan seluruh rakyat Sabah dan juga untuk kita meneruskan dan mensegerakan menuntut keadilan untuk arwah Zahra Khairina. Ianya adalah berkisarkan apabila kami membuat semakan dengan meneliti apa yang telah dilakukan oleh pihak hukum negara sebelum ini telah menyalahi undang-undang perlembagaan Sabah, yang mana di Sabah ini mempunyai Sabah Inquest Ordinance dan Akta di bawah 1959. Dan apabila akta itu kita lihat, ianya tidak perlu ada CPC, yang mana CPC ini adalah Criminal Procedure Code yang telah menyalahi dan telah membelakangkan MA 63, kerana akta Sabah Inquest Ordinance ini termaktub di dalam Perjanjian Malaysia 63. Oleh itu, pihak kami berpendapat bahawa sudah sampai masanya kita menghentikan segala apa yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Koroner yang mana mengadakan inquest. Dan hari ini sudah masuk hari ke-41 inquest berlangsung dengan arwah Zahra telah meninggal dunia masuk hari ke-127. Namun begitu, hari demi hari kita melihat bahawa justice for Zahra itu semakin tenggelam. Maka dengan itu kami meminta kepada pihak mahkamah sebagai tempat yang dapat menegakkan keadilan, kami memfailkan permohonan untuk membatalkan apa juga prosiding yang sedang dibuat di dalam Mahkamah Koroner, iaitu inquest. Yang ini saja yang kami boleh nyatakan pada petang ini, dan selebihnya nanti kita akan serahkan kepada pihak peguam kami untuk tindakan selanjutnya. Saudara kini, jadi itu saja. Terima kasih. Salam perjuangan, dan perjuangan ini adalah untuk orang Sabah dan terutamanya keluarga arwah Zahra Khairina binti Mahathir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.